Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aklan Sufi. Saya Nurul Aisyah. Saya Anik. Dan saya Irfan. Kru TVPSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Hari ini kami sedang membuat liputan tentang ceramah pengasingan di Puncak. Jom kita saksikan bersama-sama. Nadi informasi, pencetus inspirasi. Sekolah hijau, dan kita juga merupakan Johan sekolah hijau peringkat negeri Pulau Pinang. Jadi hari ini rasa banggalah sebab Majlis Bandaraya bersama dengan semua kekuasaan dengan pegawai-pegawai yang ada di unit Majlis Bandaraya datang ke sekolah kita untuk bersama-sama dengan kamu semua anak-anak murid. Alhamdulillah kami hari ini dapat kita nak share saja apa yang ada dekat jabatan Pakcik. Boleh tengok. Ini Pakcik nak proposi apa itu membantu buka puasa. Boleh tak boleh? Pakcik buat amalan jangka panjang. Nanti lepas ni kita akan panjangkan lagi. Jadi Pakcik nak ucap terima kasih kepada guru besar kita Tuan Haji Razif kerana memberi perusahaan untuk pihak Parti Persatuan Pembina masuk ke sekolah. Sekian, terima kasih. Tuan Azizah saya. Nanti Tuan Azizah akan berjumpa dengan adik-adik semua. Okey. Lagi seterusnya, Encik Faiza. Satu, dua, tiga. Di mana adik-adik kena buat bata daripada seumur kayu dan simet. Nama saya Muhammad Azizan, pegawai daripada Jabatan Penguasaan Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Baiklah, apakah objektif utama program pada hari ini? Okey, objektif utama hari ini kita akan memperkenalkan bagaimana siswa di Puncak diasingkan dan juga kita akan memperkenalkan beberapa inovasi daripada Majlis Bandaraya sendiri. Baiklah, apakah harapan Tuan terhadap murid-murid di Sekolah Kebangsaan Bayan Baru? Okey, harapan saya supaya kita boleh berkongsi ilmu dan idea lah. Bagaimana kita boleh menjaga alam sekitar kita dan di samping yang sama kita boleh membuat inovasi daripada bahan alam sekitar dan bahan-bahan yang terbuang. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada kru PSS SK Bayan Baru. Okey, hari ini kita telah melaksanakan program kolaboratif bersama dengan Majlis Bandaraya Pulau Pinang di mana kita menampilkan badan penguatkuasaan yang terdapat dalam unit Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Di samping itu juga kita menampilkan inovasi yang terdapat dalam Majlis Bandaraya Pulau Pinang untuk diketengahkan kepada anak-anak di SK Bayan Baru. Selain daripada itu, unit daripada Majlis Bandaraya turun bersama dengan kekuatan daripada unit penguatkuasaan sendiri, iaitu menampilkan kenderaan-kenderaan milik mereka ke sekolah untuk dilihat kepada pelajar-pelajar di SK Bayan Baru. Cikgu kepada anak-anak murid di SK Bayan Baru mengenai program pada hari ini, yang pertamanya untuk memastikan murid-murid ini menghayati erti kelestarian alam sekitar. Yang keduanya, kita nak membawakan, tadi kita ada unit uniform. Jadi kita nak membawakan kerjaya kepada anak-anak murid ini untuk mereka melihat apakah kerjaya yang sesuai untuk mereka
cita-cita mereka pada masa depan. Contohnya tadi kita lihat Majlis Bandaraya menampilkan unit CCTV dalam barang uniform mereka. Yang keduanya mereka membawa yang ketiga mereka membawa unit rondaan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini kita bawa kepada murid untuk mereka menghayati apakah kerjaya yang boleh dijadikan panduan masa depan mereka. Jadi itu antara dua pengharapan yang saya harap murid-murid dapat hayati. Ada macam dari kerana ini. Bagi saya hari ini sangat seronok. Ada pelbagai macam-macam pameran bermotor, pameran alatan, pameran kenderaan dan lain-lain. Saya jadi bermanfaat tidak. Saya dapat banyak ilmu, saya dapat banyak belajar hal banyak tentang kita semua. Nama saya Mak Akik Azmi Bintu dari kelas 6 Al-Guruni. Seronok kerana saya dapat mendengar ceramah tentang sisa buangan dan sebagainya. Nama saya Muhammad Afiq Khan bin Muhammad Faizal dapat belajar dari ceramah saya Muhammad lain jenis besar dan dari pada hari ini saya dapat pelajari tentang ubah dia tidak nak ubah sampah berkata tempat dan saya mendapat ceramah Haji Hamid Muhammad lain daripada anak Al-Farabi. Saya dapat ilmu baru dan melihat pameran kerajaan. Alhamdulillah, selesai pada hari ini program ceramah pengasingan di Punca. Banyak aktiviti yang dijalankan, antaranya kuis, pertandingan membuat batu-bata dan lain-lain. Sekian daripada saya, Turut Aisyah binti Muhammad Rizal, dan saya Muhammad Abdul Syukri, Guru TV PSS SK Bayan Baru. Nabi Informasi, Pencetus Inspirasi. Bye.